Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan bentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan membentuk guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Amal Najwa binti Syamuddin dari IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Baiklah, kita akan teruskan ke aspirasi dan hala tuju pendidikan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan merupakan aspek yang amat penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti serta mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Hal ini selaras dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia yang berusaha memastikan sistem pendidikan negara sentiasa relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. Sehubungan dengan itu, hala tuju pendidikan juga memberi penekanan terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik, kreatif serta komited dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik. Dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan, kita akan telusuri berkaitan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia, pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan implikasi terhadap sistem pendidikan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 diperkenalkan pada tahun 2010 merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. Standard ini juga merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah kemenjadian murid. Ia juga dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Standard ini juga dapat membantu pihak sekolah membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah. Dalam standard kualiti pembentukan Malaysia 2010 terdapat 5, iaitu standard yang pertama, kepimpinan dan hala tuju, standard yang kedua, pengurusan organisasi, standard yang ketiga, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid, standard keempat ialah pengajaran dan pembelajaran, akhir sekali, standard kelima ialah kemenjadian murid. Kita akan teruskan kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 pada tahun 2017. Standard ini merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. Standard ini berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Standard ini juga melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan pelibatan warga sekolah secara menyeluruh. Pengetua dan guru besar berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin sekolah. Kita akan teruskan kepada standard 4 iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Dalam standard ini, guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam PDPC yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Dalam standard ini, guru adalah sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. SKPM G2 juga menyediakan senarai tindakan yang perlu dilakukan oleh guru dalam mencapai standard kualiti yang ditetapkan. Seterusnya, kita akan teruskan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan PPPM 2013 hingga 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. PPPM juga mengambil kira aspirasi dan dasar dalam laporan pendidikan terdahulu seperti Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979, Akta Pendidikan 1996 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. PPPM telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Ia dibangunkan dengan menilai prestasi dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. PPPM berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Objektif khusus dalam PPPM
ialah yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya hingga tahun 2025. Yang terakhir ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baru dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Dalam PPPM, terdapat 3 gelombang iaitu gelombang yang pertama tahun 2013 hingga 2015. Gelombang yang pertama memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Tumpuan yang diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua ataupun guru besar, meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemilihan yang intensif. KPM akan memastikan guru, pengetua atau guru besar dan sekolah mencapai minimum standard kualiti yang dihasratkan. Gelombang 2 pada tahun 2016 hingga 2020 mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang 2. Antaranya, pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenal dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Gelombang ketiga, tahun 2021 hingga 2025 berfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Semua sekolah, guru besar atau pengetua dan guru perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kebanyakan sekolah akan dianjak kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. Berkaitan dengan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Dalam PPPM telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjak pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Dalam sistem ini, terdapat 5 aspek iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Terusnya, 6 aspirasi murid bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada di dalam diri mereka. 6 aspirasi murid juga memastikan generasi muda mencapai aspirasi yang diharapkan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merancangkan pendidikan yang seimbang. Dalam aspirasi ini, ia menekankan kepentingan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. 11 anjakan bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan. PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Seterusnya, kita akan beralih kepada implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Implikasi terhadap kurikulum.
Kurikulum di sekolah yang sedia ada ditambah baik melalui transformasi kurikulum. Usaha menambah baik program pembelajaran bagi meningkatkan keberhasilan murid agar mereka berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ia juga digubal untuk melahirkan murid Malaysia yang seimbang sebagaimana yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Transformasi kurikulum prasekolah. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK ditambah baik melalui transformasi yang dilakukan bagi disejajarkan dengan aspirasi PPPM. Ia merangkumi aspek kurikulum iaitu kandungan pedagogi dan pentaksiran seperti berikut. Kedua ialah transformasi kurikulum sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM ditambah baik dan dijenamakan semula dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Kedua-dua kurikulum ditambah baik dengan melakukan transformasi terhadap beberapa aspek penting. Akhir sekali, penambahbaikan kurikulum pendidikan khas melibatkan 3 cabang utama iaitu masalah pembelajaran, penglihatan dan juga penenggaran turut digubal oleh KSSR dan KSSM untuk memenuhi keperluan mereka. Beberapa mata pelajaran dalam subjek mereka telah diubah suai dan ditambah bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan menepati keperluan murid pendidikan khas. Aplikasi terhadap murid terbagi pada 5 aspek iaitu persekitaran pembelajaran, pengetahuan dan kemahiran insaniah, kemahiran berfikir, peluang pendidikan serta murid berkeperluan khas. Implikasi terhadap guru terbahagi kepada 5 juga. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Yang keempat, mempunyai wawasan. Dan yang terakhir, menjadi suri teladan. Implikasi terhadap pemimpin sekolah. Berusaha menjadikan sekolah sebagai asas dalam melahirkan masyarakat yang berjaya dan penyumbang aktif kepada pembangunan negara. Pengetua atau guru besar PBG berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong kepada guru, murid dan kaki tangan sekolahnya mencapai sejangkaan yang telah ditetapkan di sekolahnya. Sentiasa terbuka dengan cara kerja yang baharu dan menjalinkan kerjasama profesional bersama PPT. Implikasi terhadap guru pelatih terbahagi kepada 4 aspek. Yang pertama, pengambilan guru pelatih, kurikulum IPG, kualiti kepimpinan IPG dan yang terakhir, kualiti pensyarah IPG. Terusnya, kita akan beralih kepada topik guru berjiwa pendidik. Dalam guru berjiwa pendidik, kita akan telusuri berkaitan dengan sasiah guru cemerlang, bidang pengajian profesional, etika keguruan, budaya kerja KPM, implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Ciri-ciri sasiah guru cemerlang terbahagi kepada 8 iaitu konsep kendiri positif, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan amanah, dedikasi, bersifat terbuka, penyayang, penampilan serta keterampilan. Kita akan teruskan dengan bidang pengajian profesional. Dalam bidang pengajian profesional, pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai evolusi seiring dengan pembangunan dan kemajuan negara. Evolusi pendidikan bermula dari era Pramerdeka sebelum 1957, era Pasca Merdeka 1957 hingga 1970, era dasar ekonomi baharu 1970 hingga 1990, era dasar pembangunan nasional 1991 hingga 2000 dan era dasar wawasan negara 2001 hingga kini. Falsafah pendidikan mempunyai 5 aliran iaitu esensialisme, perennialisme, progressivisme, rekonstruktivisme, eksistensialisme. Kita akan teruskan dengan psikologi pendidikan. Psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku dan proses mental manusia. Wilhelm Wundt
Memperkenalkan psikologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji pemikiran dan tingkah laku manusia. Dalam psikologi pendidikan, ilmu psikologi membantu guru memahami cara murid belajar dan menentukan strategi pengajaran yang sesuai. Pengetahuan psikologi penting supaya guru lebih memahami tingkah laku murid dan faktor yang mempengaruhinya menggunakan pendekatan saintifik. Pendidikan pula ialah proses berterusan untuk membentuk personaliti minda, nilai dan sikap manusia serta membantu menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi diri. Psikologi pendidikan mengkaji tingkah laku murid, proses pembelajaran dan pengajaran supaya pendidikan yang diberikan sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid. Fokus kajian termasuk prinsip pembelajaran, kemahiran, nilai, sikap dan perkembangan manusia, kanak-kanak hingga remaja. Terdapat 4 teori dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ialah teori behaviorisme, yang kedua ialah teori kognitif, yang ketiga ialah teori humanisme, yang keempat ialah teori konstruktivisme. Kita akan teruskan lagi dengan sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi pendidikan dan antropologi pendidikan merupakan bidang ilmu yang mengkaji hubungan antara pendidikan, masyarakat dan budaya. Sosiologi berasal daripada perkataan Yunani, sosius, yang bermaksud masyarakat dan logos yang bermaksud ilmu. Sosiologi ialah ilmu yang mengkaji masyarakat, hubungan sosial dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Antropologi pula berasal daripada perkataan anthropos yang bermaksud manusia dan logos yang bermaksud ilmu. Antropologi mengkaji manusia secara menyeluruh termasuk aspek fizikal, budaya, politik, pendidikan dan corak kehidupan. Kedua-dua bidang ini mengkaji struktur sosial dan budaya masyarakat tetapi dari perspektif yang berbeza di mana sosiologi melihat masyarakat sebagai sistem hubungan peranan, manakala antropologi melihat masyarakat sebagai sistem nilai budaya. Sosiologi pendidikan dibahagikan kepada 2 pendekatan iaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro berkait dengan teori fungsionalisme dan teori konflik, manakala pendekatan mikro berkait dengan teori interaksionalisme. Antropologi pendidikan pula muncul sebagai satu disiplin pada pertengahan abad ke-20 dan memberi tumpuan kepada hubungan antara pendidikan dan budaya dalam masyarakat. Bidang ini mengkaji bagaimana proses pendidikan boleh mempengaruhi perubahan sosial dan budaya. Budaya biasanya diwarisi daripada ibu bapa dan masyarakat kepada anak-anak melalui pengalaman kehidupan. Oleh itu, pendidikan membantu murid memahami identiti budaya mereka serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan antropologi pendidikan boleh diaplikasikan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah menggunakan pembelajaran berasaskan budaya tempatan, menjalankan lawatan lapangan seperti ke muzium atau tempat bersejarah serta mengintegrasikan pendidikan kemahiran hidup dalam pembelajaran. Selain itu, pelibatan masyarakat dan ibu bapa juga penting dalam membantu pembangunan pendidikan murid supaya mereka dapat membesar sebagai individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. Dalam antropologi pendidikan terdapat 4 aspek iaitu proses sosialisasi, integrasi sosial, penempatan sosial dan inovasi sosial dan budaya. Pendidikan perbandingan antarabangsa dan global ialah bidang kajian yang membandingkan sistem pendidikan di pelbagai negara secara sistematik. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan sistem pendidikan dalam konteks budaya, negara dan persekitaran yang berbeza. Melalui pendekatan ini, para sarjana dapat menilai keberkesanan program dan sistem pendidikan serta meningkatkan pemahaman teori pendidikan. Secara umum, pendidikan perbandingan merupakan kajian yang melihat pendidikan dari perspektif global dan antarabangsa bagi memahami perkembangan serta memperbaiki sistem pendidikan di pelbagai negara. Tujuan perbandingan ialah mengkaji sistem pendidikan di negara sendiri dan negara lain, meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan secara umum serta menambah baik institusi pendidikan, kurikulum, proses dan kaedah pengajaran.
Pihak berkepentingan pula meliputi ibu bapa, pemimpin sekolah dan guru, penggubar dasar, agensi antarabangsa dan ahli akademik. Aspek-aspek perbandingan pendidikan terbagi pada tempat, sistem pendidikan, masa atau sejarah pendidikan, bangsa, kelas sosial dan jantina, budaya, nilai sosial dan politik, polisi pendidikan, kurikulum, inovasi pedagogi, gaya pembelajaran dan pencapaian pendidikan. Manfaat kerja pendidikan perbandingan terbahagi kepada manfaat akademik, manfaat budaya, humanistik, kepuasan intelektual, faedah operasi, hubungan harmoni dan memperbaiki sistem pendidikan. Kita akan teruskan dengan etika keguruan, tanggungjawab terhadap murid. Yang pertama, bertindak dengan adil. Yang kedua, hormati hak murid. Yang ketiga, ikhlas membimbing dan mendidik. Keempat, terima perbezaan murid. Keenam, penggantian ibu bapa. Dan terakhir, contoh teladan. Kita akan teruskan dengan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Terbahagi kepada 6, iaitu tanggungjawab, hubungan, lapor, eksploitasi, diam dan simpan. Terusnya, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Bekerjasama dengan rakan sejagat, jaga dan tingkatkan kecekapan diri, berusaha bersungguh, tingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Seterusnya, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Memupuk sikap dan nilai-nilai murni dalam diri murid, menghormati masyarakat setempat, bekerjasama dalam memberi sumbangan idea, masa dan tenaga, tidak terlibat dalam aktiviti yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat dan negara, mengamalkan tingkah laku baik yang diterima oleh masyarakat, sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Kita akan teruskan dengan budaya kerja KPM. Budaya kerja ialah nilai, sikap dan kepercayaan yang diamalkan dalam organisasi bagi mencapai visi dan misi. Dalam sektor awam, budaya kerja diperkenalkan melalui budaya kerja cemerlang dan budaya kerja kelas pertama sejak tahun 1989. Budaya kerja ini menekankan rajin dan gigih kreativiti dan inovasi, kerjasama dan kerja berpasukan, integriti, disiplin serta usaha meningkatkan prestasi kerja. Etika kerja KPM diwujudkan sebagai panduan kepada warga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan mereka bersikap bertanggungjawab, profesional dan berintegriti tinggi. Objektifnya ialah menanam sikap positif dalam kerja, meningkatkan disiplin diri, menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang serta memberi sumbangan kepada organisasi dan negara. Prinsip etika kerja KPM. Yang pertama ialah niat yang betul, kedua perlakuan yang baik, ketiga penggerak ke arah kebaikan, keempat memperkotak apa yang dikatakan, terakhir berdisiplin dan beradab. Nilai utama etika kerja KPM ialah amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan juga penyayang. Implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Yang pertama, memupuk perpaduan, kedua membentuk model insan yang seimbang, ketiga meningkatkan profesionalisme, keempat mengamalkan budaya kerja cemerlang, kelima pelajaran sepanjang hayat, keenam penyelidikan dan kerjasama antarabangsa, terakhir bersikap demokrasi. Secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia menekankan pembentukan guru yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi juga mempunyai jiwa pendidik yang tinggi. Guru berjiwa pendidik dan berperanan membimbing murid secara menyeluruh dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Mereka perlu mengamalkan nilai etika kerja, integriti, dedikasi serta sikap profesional dalam melaksanakan tanggungjawab mendidik. Dengan adanya guru yang berjiwa pendidik, sistem pendidikan negara mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya saing serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan juga negara. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.